Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Petang ni kita ni jalan-jalan lumut. Jalan-jalan dekat lumut sambil layan matahari terbenam. Mungkin ramai dah tahu. Petang okey main duk pot ni. Kalau tengah hari tak pasti. Selalu pun kita main petang. Mai tengok matahari terbenam. Kali ni dia ulang hari tau. Ibu tak nak tahu kamu. Ha? Jom layan sunset. Layan matahari terbenam di lumut. Ramai petang. Ramai duk layan sunset ni. Tu Pangkor. Ujung tu Pulau Pangkor. Pot mancing ke ni. Rockbound sampai ke ujung. Okey, jom kita layan matahari terbenam dulu. Dekat maghrib kita pergi singgah masjid sembahyang terus balik. Tak ada apa aktiviti. Hujung minggu macam ni bawa si bongsu kita berjalan. Tu. Tak boleh turun. Turun je dia nak mandi. Okey. Masya siapa nak turun? Nak turun? Oh. Yang ni nampak zoom. Nampak masjid di Pulau Pangkor. Masjid Terapung apa nama masjid ni tau ni kat Pulau Pangkor ni. Kita pernah sampai dulu. Ingat boleh mandi kat sini. Dah kita balik. Sekejap lagi. Kita balik. Sini boleh mandi. Minggu kita dah mandi dah. Meluncur megah di jalan cerita, blog Hilux merah jadi bicara. Kisah lasak penuh inspirasi, setiap langkah penuh berarti. Dari jalan rata ke bukit tinggi, semangat membara, jiwa berani. Di blog ini kita berkongsi petualangan sejati takkan mati. Melangkah bersama tanpa rasa takut, di depan kita segala yang penuh rempuh. Blog ini jadi saksi kehidupan, halus merah cerita tiada sempadan. Api di dalam mata takkan pernah padam, mengharungi lautan jalan penuh duri adam. Menjejak mimpi meski jalan berbatu, dengan Hilux merah semua jadi satu. Di tengah malam bintang jadi saksi, melaju jauh mencari destinasi. Terus berdegup kencang, dengan setiap cerita makin terang. Melangkah bersama tanpa rasa takut, di depan kita segala yang penuh rempuh. Blog ini jadi saksi kehidupan.
tiada sempadan. Bersama tanpa rasa takut, di depan kita segala yang penuh rempuh. Walau kini jadi saksi kehidupan. Halus merah cetak tiada sempadan. Chalet untuk disewa. Untuk kaki-kaki pemancing boleh main rock bound. Rock bound lumut. Nah, ni semua chalet ni. Kita ronda. Tadi kita layan sunset dekat depan. Ni dah masuk dalam kawasan rock bound. Wah, matahari dah selindung dah di sebalik Pulau Pangkor. Hui. Ni pot untuk mancing. Siapa yang kaki pancing boleh main sini. Boleh sewa dekat sini. Memang tempatnya best lah untuk kaki pancing. Santai petang-petang ni, tak ada apa. Bawa bongsu jalan-jalan. Okey, video kita habis kat ni. Habis kat petang ni lah. Pusing-pusing lumut. Pusing-pusing lumut. Tengok bawa si bongsu jalan. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Helak Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Helak Merah. Channel yang tak seberapa itu. Okey, jumpa ni minggu depan insya-Allah. Minggu depan akan salam Pantai Timur. Pahang, Terengganu, Kelantan. 3 hari 2 malam ataupun 4 hari, tengok berapa hari. Tapi yang betulnya ke Pahang dulu, Terengganu, Kelantan, balik ke Perak. Okey, apa-apa pun jumpa lagi di next video. Okey, buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.